gelak-gelak pula tu. Kak Faz suka dekat Nizam? Yana rasa tak selesa langsung. Apa yang Yana nampak siang tadi tu, betul ke? Umur tak mainkan peranan penting dalam relationship. Apalah Izham ni, tak faham orang langsung. Semua orang perempuan nak dijaga, nakkan pelindung. Yana pun sama apa? Yana tak nak kahwin dengan orang yang tak boleh jaga Yana. Patut tak Yana berbincang dengan Kak Faz mengenai perkara ni? Dulu impian, kenangan, coretan, pengalaman, insan tiada pernah ku jumpa. Dulu, tapi setelah ku baca, ku mengerti sebenarnya kisah kita tiada berbeza. Kisah kita tiada berbeza. Hello. Hai Ana, buat apa tu? Hari ni, I tak buat apa-apa pun. I tengah tulis blog. Tak habis-habis lah dengan blog kau tu. Kau dah bersedia ke nak balik kampus? Belum, barang pun I tak beli lagi. Kak Faz kata besok nak temankan I pergi beli barang sebab esok kan kafe tutup. Aku dah siapkan barang-barang lama tau. Walaupun tinggal lagi seminggu. Tak sabar betul aku nak menjalani kehidupan yang pelik dan menarik dengan kau tu. Tak lawak langsung. Okeylah, aku saja je telefon nak tanya khabar. Kita tanya apa pun? Aku dengar suara kau pun aku dah tahulah kau okey ke tak. Terlupa lah ni. You kan ada kuasa psychic. Memang. Okeylah. Esok enjoy shopping, okey? Kirim salam kat Kak Faz Okay. Bye. Esok, bila Kak Faz bawa Yana pergi beli barang, Yana nak cakap dengan dia pasal Nizam. Kebelakangan ni, Nizam seronok lah. Hari-hari Kak Faz ambil dia, hantar dia. Mungkin dia sengaja nak ambil kesempatan tak? Besok kita nak keluar berapa Kak Faz? Nak keluar dengan mana pula? Kak Faz lupa Kak Faz kena janji dengan Yana nak pergi keluar beli barang-barang hostel besok. Esok okey lah. Pukul 10 macam tu okey? Okey. Yana mengantuk, Yana nak masuk tidur dulu Nanti kalau Yana tak bangun, besok Kak Faz kena kejut Yana. Baik. Dah rugi dah setengah hari. Kak Faz? Kak Faz? Kak Faz? Kak Faz? Kak Faz? Kak Faz kat mana? Kak Faz? Apa dah jadi ni? Tantah, ada apa-apa berlaku pada Kak Faz tak? Hello? Hello? Kak Faz kat mana? Yana, nampak tak note yang Kak Faz tinggalkan? Note? Note apa? Kat mana? Note yang meja Yana. Ada. Okey, Yana, Kak Faz kena masuk office hari ni lah. Kalau kita pergi malam nanti boleh tak? Malam nanti nak beli kat mana Kak Faz? Malam nanti kedai semua dah tutup. Alah. Habis tu, Yana ajaklah Izam ni sekali. Kalau Yana boleh pergi dengan Izham, Yana tak ajaklah Kak Faz. Izham busy lah Kak Faz. Dia syuting kan. Kalau macam tu, Yana pergi seorang lah, okey? Yana, look, I'm really sorry. Kak Faz kena masuk office hari ni. Tadi ada orang call pagi tadi. And I'm gonna be here until the evening. Lepas tu petang pula, Kak Faz kena tumpahkan Nizam pergi Cyberjaya dekat college lama dia. So, dia ada urusan penting kat sana lah, Yana. Tapi Kak Faz janji dengan Yana dulu. Yana, look, Yana ada seminggu lagi. Nizam ada urusan penting sekarang. I have to be there by 6. Yelah, seminggu. Tapi dalam seminggu tu Yana nak kena tengok kafe, nak kena jaga kafe semua. Bila masa Yana nak beli barang, Kak Faz? Yana, please. Fine. Tolonglah jawab telefon tu. I tahulah you tengah syuting, tapi please tolonglah jawab.
semuanya Nizam punya pasal. Kak Faz pun sama. Sampai hati dia mungkin janji dengan Yana. Sekarang Yana terpaksa jalan kaki sendiri. Bukannya Kak Faz tak tahu berapa banyak barang Yana kena beli. Nizam ni memang betul mengambil kesempatan. Dia ingat Kak Faz tu siapa? Driver dia ke? Minta maaf. Cik tak boleh masuk kedai ni basah-basah. Tapi saya nak beli barang sekejap je. Takkan tak boleh? Boleh. Tapi cik kena salin pakaian atau keringkan pakaian ni dulu. Baru cik boleh masuk. Kenapa? Yalah cik. Air tu boleh mendatangkan kemalangan. Kalau ada pelanggan yang jatuh, kami yang kena dakwa. Bukan cik. Cik, shampoo tu je. Terima kasih. Faz, are you ready? You go ahead first I nak call dulu Okay. Flat again? Are you ready for the meeting, Fazliana? Okay, boss. Yeah, in a while. Sorry saya call awak hari ni, tapi awak memang diperlukan sangat untuk meeting ni. Okay? Oh, no problem. It's fine. Hi, ni Yana. Sorry, I can't answer the phone right now. Tinggalkan pesanan ya. Alah, voice message pula. Mungkin Kak Faz dah menyesal kot. Let's see. Yana, tahu tak Kak Faz kat mana? I tak dapat kontak dia lah. Is there any other way to reach her? By the way, kalau Yana jumpa atau bercakap ke dengan dia, minta dia call Nizam. Ataupun beritahu dia, thanks very much. Tapi, Nizam tak jadi pergi Pisai Berjaya tau. So, dia tak perlu tumpahkan Nizam. Nizam ni memang teruk lah. Yang terpaksa buat semua ni sendiri. Dah lah kena basah, kena halau. Macam-macam lah disebabkan dia. Lepas tu dia cancel dengan Kak Faz. I better call Kak Faz. Kesian Kak Faz pergi all the way for nothing pula nanti. ZTL Corporation. Hello, boleh tolong sambungkan saya dekat Cik Fazliana tak? Maaf cik, Cik Fazliana tengah meeting. Boleh kau balik tak? Atau memang nak tinggalkan pesanan? Nanti boleh tolong pesan dekat dia yang ni. This is my chance. Kalau Yana tak bagi tahu Kak Faz pasal the change of plans, Kak Faz akan terus pergi ke Cyberjaya pukul 6. Lepas tu Nizam takkan datang. Mesti Kak Faz marah dia. Betul tak? Tak ada siapa pun yang boleh blame Yana. Sebab Yana boleh cakap, Yana tak dapat pun voice message tu. Betul tak? Tapi nanti kesian pula Kak Faz. Kena tunggu lama-lama dekat sana. Cik? Cik?